Tahniah dan selamat datang kepada graduan Institut Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia ke Istiadat Convocation IPG KPM. Pendaftaran, pengambilan jubah dan pengambilan cenderamata akan dijalankan di atrium BACC. Sila rujuk jadual sidang dan tarikh serta masa pendaftaran yang telah ditetapkan dalam portal rasmi Convocation IPG KPM. Graduan yang hadir pada hari pendaftaran hendaklah menunjukkan surat jemputan kepada petugas sebelum kenderaan dibenarkan untuk memasuki perkarangan BACC. Graduan yang gagal menunjukkan surat jemputan tidak dibenarkan memasuki perkarangan BACC. Hanya graduan sahaja dibenarkan memasuki dewan tersebut. Patuhi etika berpakaian ketika pendaftaran. Semasa sesi pendaftaran, graduan perlu membawa kad pengenalan, surat jemputan convocation atau tangkap layar semak bayaran dan borang pengesahan penerimaan pemulangan item convocation. Hanya graduan yang telah membayar yuran convocation sahaja dibenarkan menghadiri convocation. Pengesahan maklumat graduan akan disahkan oleh petugas dalam borang penerimaan pemulangan item convocation. Graduan perlu memastikan 3 barangan penting diterima di kaunter pendaftaran, iaitu pelekat kenderaan graduan, kad waris dan kad MyConvo. Pastikan pelekat kenderaan yang diterima pada hari pendaftaran ditampal pada cermin depan kenderaan semasa hadir ke sidang convocation. Di kaunter cenderamata, graduan akan menyerahkan borang penerimaan pemulangan item convocation kepada petugas untuk dicap sebagai pengesahan penerimaan item. Pastikan borang pengesahan penerimaan item convocation telah dicap sebelum ke kaunter seterusnya. Di kaunter pengambilan jubah, graduan menyerahkan borang penerimaan pemulangan item kepada petugas dan akan diberikan set jubah lengkap berserta hood dan motabok. Graduan dilarang mengubah suai jubah ini dan berhati-hati ketika menggosok. Jubah convocation ini ialah aset kerajaan dan menjadi tanggungjawab graduan memastikan jubah dikembalikan dalam keadaan baik. Graduan boleh mendapatkan info berkaitan fotografi di kaunter ini. Graduan juga akan menerima slip borang maklumat fotografi bagi urusan pembayaran fotografi atas pentas istiadat convocation. Bayaran fotografi di atas pentas mestilah dijelaskan pada hari pendaftaran. Waris dan graduan dinasihatkan untuk hadir sejam lebih awal pada hari convocation. Graduan akan masuk ke ballroom 3 bagi urusan taklimat graduan, manakala waris graduan pula akan bergerak ke ballroom 1. Waris hendaklah menunjukkan kad waris kepada petugas sebelum dibenarkan masuk ke ballroom 1. Sila patuhi etika berpakaian semasa berada di dalam dewan convocation. Graduan yang berada di dalam ballroom 3 akan mendengar taklimat convocation daripada petugas. Graduan diminta melengkapkan maklumat kepuasan pelanggan dengan mengimbas kod QR kajian kepuasan pelanggan sebelum ke ballroom 1. Graduan beratur serta menyerahkan kad MyConvo kepada petugas sebelum naik ke pentas istiadat convocation. Pergerakan graduan di dalam dewan akan dibantu oleh petugas di dalam dewan convocation. Berikut adalah panduan menerima scroll ketika berada di atas pentas istiadat convocation. Berhenti di garisan pertama yang telah ditanda dan tunggu sehingga nama graduan disebut.
Apabila nama graduan disebut, graduan hendaklah bergerak ke garisan seterusnya untuk menerima scroll seperti dalam video ini. Jangan terlalu rapat dengan penyampai anugerah, jangan memandang ke arah kamera dan jangan tunduk semasa menerima scroll. Setelah selesai perarakan keluar tetamu kehormat convocation, pengacara majlis akan mengumumkan info berkenaan pemulangan jubah. Serahkan borang pengesahan penerimaan item kepada petugas kaunter pemulangan jubah. Graduan tidak dibenarkan membawa pulang set jubah selepas sidang istiadat convocation berakhir. Graduan boleh mendapatkan sijil dan transkrip di unit peperiksaan dan penilaian IPGK masing-masing mulai 25 Ogos 2025. Pastikan borang penerimaan pemulangan item yang lengkap dibawa semasa menuntut sijil dan transkrip nanti. Layari portal rasmi Konvo IPG untuk maklumat yang lebih lengkap. Tahniah kepada semua graduan IPG KPM dan selamat bergraduasi.